Aku belajar, aku nak orang Malaysia lepas ni, aku harap benda ni kita boleh bersama-sama bersetuju lah. Yes, tak semua majoriti setuju. Jangan terlalu fokus pada orang yang burukkan parti lain. Okay. Cari orang yang ada idea yang realistik realistik macam mana nak pastikan engkau dapat benefit. Okay. Bukan contoh minta maaf macam PT-PT yang dimasukkan, kau jangan percaya dah benda tu. Kau dah belajar bagi selepas. Cari orang yang boleh bagi, kalau walaupun dia punya solution tu tak berapa besar sangat, tapi as long benda tu logik dibuat, tak ada masalah. Betul lah, betul. Menguntungkan lah yang At least lah, tak menguntungkan, tak merugikan pun, mungkin memberi manfaat kepada engkau sendiri, negara, masyarakat tu je. Jadi orang yang bijak dalam memilih. Faham. Bukan yang jenis buruk-burukkan parti. Kalau kau bagus, kau tak perlu burukkan orang lain. Betul. Itu je. Kita dah ada portfolio yang cantik. Kau ada portfolio cantik. Why not? Kau contoh lah, aku bagi macam contoh Parlimen Duyung. Parlimen Duyung. Power shoot dia. One of the people yang aku look forward. Aku nak belajar dengan orang dengan orang macam tu, dengan YB macam tu. Sebab aku rasa